Okay. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, apa khabar? Sihat? Sihat. Sihat. Okey, good. Tahu tak hari ni kita nak belajar apa? Ya, macam mana kamu tahu? Mak ayah kamu dah beritahu kita nak belajar ABC. Okey, bagus. Cikgu akan tunjukkan kamu, ini nama dia flashcard. Apa anak-anak? Flashcard. Okey, ini abjad. Abjad flashcard. Kamu mesti dah tahu kan? Mesti ada belajar dekat rumah kan? Flashcard. Ada. Okey. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Tak tahu? Yang ini huruf A. Sebutan dia A. Macam mana sebutan dia? A. Yang ini B. Yang ini C. Yang ini D. Seterusnya E. F. Lagi G. Teruskan H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Sikit lagi. W. X. Y. Dan akhir sekali Z. Ya. Tahu tak lagu ABC macam mana? Tahu? Okey, boleh tak kita nyanyi sama-sama? Boleh. Okey, baik. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Okey, bagus. Okey, baik. Seterusnya, cikgu akan ajar huruf A, E, I, O, U. Okey. A bunyi dia macam mana? A. Bagus. E bunyi dia macam mana? A atau E? Okey. I. E. O. O. U. U. Okey, pandai. A, E, I, O, U. Ikut cikgu. A, E, I, O, U. Okey, bagus. Okey, baik, seterusnya. Anak-anak semua dah tahu kan macam mana nak kenal huruf. Sekarang kita belajar macam mana nak tulis huruf. Cikgu akan bagi satu permainan. Nama dia Spin the Wheel. Kita putarkan roda abjad. Okey, baik. Cikgu dah bagi kamu marker pen kan? Okey. Kita buat secara bergilir. Mula-mula kamu pusingkan roda abjad. Lalu cikgu akan bagi kertas. Anak panah akan berhenti dan menunjukkan abjad mana yang dia berhenti dan kamu kena salin huruf tu. Boleh? Okey. Satu untuk kamu, satu kertas untuk kamu. Okey. Nanti tulis dekat sini Okey. Ilat spin dulu. Okey. Dia berhenti dekat huruf apa tu? Huruf R. Ya, bagus. Okey. Cuba salin huruf R macam mana? Okey, cuba tolong bukakan. Okey. Okey. Tulis huruf R. Tulis besar-besar sikit. Besar-besar pelonggan. Ya, macam tu. Kamu nak? Okey. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yeay. Tunjukkan dekat cikgu tulisan kamu. Okey, tunjukkan dekat kamera. Okey, good. Seterusnya, kamu pula. Huruf baru. Okey, spin. Ya, putarkan roda.
bagus huruf X. Okey, bagus. Okey, good. Yeah. Seterusnya, tunjuk kat kamera. Okey, good. Seterusnya huruf N. Salin huruf N. Tulis huruf N. Bagus. Cikgu pula nak pusing. Jom kita tengok berhenti dekat huruf mana. Ya, berhenti dekat huruf N. Bagus. Okey, bagus. Kita balik. Tunjuk huruf N. Ya, very good. Okey dah. Okey, baik. Sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar lagi pada hari seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okey.